Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa khabar semua? Sihat? Puasa masih selamat lagi tak? Aku rasa ramai yang dah tak selamat dah ni puasa ni. Lagi berapa hari je ni nak raya dah ni. Lailatul Qadar punya time pula tak selamat. Tapi insyaAllah sikit hari je lagi boleh selamat ni. Ya? Okey, baik. Sebenarnya hari ni aku nak buat satu video sebab aku terpanggil kerana kesian tengok kadang-kadang masyarakat kita ni bertindak secara tak fikir panjang dan bodoh. Bagi aku bodoh lah tu. Kan? Bodoh ni kadang-kadang ada bodoh free, ada bodoh kena bayar. Bukan semua bodoh tu free. Baik. Kita nak ulas tentang kes jenayah yang berlaku beberapa minggu lepas. Dalam satu kes yang mana seorang pemandu lori ditembak oleh dua orang penunggang motosikal. Okey. So, driver lori ni kena tembak dengan dua orang yang naik motosikal. Salah seorang tu melepaskan tembakan lah. Tembak driver lori tu. Dan akibat daripada kejadian tu, majikan kepada driver lori ni, aku difahamkan majikan dia lah. Mengejar penjenayah tersebut dan dia pergi langgar penjenayah tu dan dia gilis sampai mati. Seorang hidup dan seorang lagi mati. Mati di tempat kejadian. Okey, kita tak tahu yang mana satu yang melepaskan tembakan. Yang mati tu ke ataupun yang hidup tu. Tapi dalam kes macam ni biasanya yang hidup tu nanti dia akan kata yang tembak yang mati itulah. Yang merancang yang mati itulah. Semua kesalahan-kesalahan jenayah tu akan diletakkan atas yang mati tu. Jadi yang hidup ni dia akan longgar sikit lah sebab dia tak terlibat. Contoh macam pergi merompak lah. Yang menembak orang yang mati. Semua letak kesalahan tu dekat orang mati. Orang hidup, kau yang hidup ni buat apa? Saya cuma ikut je cik, saya tak tahu apa-apa. Jail juga tapi tak berat lah. Tak pergi hukum tali gantung lah. Okey, baik. So, dalam kes ni, nasihat aku kepada masyarakat, korang kena berhati-hati. Dalam melakukan tindakan. Jangan tergesa-gesa. Sebab to be fair, kalau kita tengok kalau kejadian tembak tu berlaku ke atas kereta peronda polis, tak payah tembak. Engkau angkat parang nak tebas polis pun, polis dah tembak engkau dah. Dah bunuh engkau dah. Silap-silap kan? Tapi bila berlaku dekat masyarakat orang awam, kau bertindak sendiri macam tu, salah. Kenapa jadi salah? Kalau kita tengok dengan mata pandangan simpati kesian, memang kita kata majikan kepada pemandu lori itu tak bersalah. Kenapa tangkap dia? Tapi kalau dia tengok di sudut undang-undang, salah lah. Sama macam beberapa tahun dulu ada berlaku satu kes, orang pecah rumah dia masuk, dia kejar orang tu lari sampai kat simpang jalan, dia pergi tikam orang tu mati. Dia kena 302 kerana membunuh. Tapi dia pecah masuk rumah saya cik. Masalahnya kau bunuh dia kat mana? Kat simpang jalan. Kau bukan bunuh dia dalam rumah kau. Jadi aku nak share sikit sedikit ilmu yang aku ada, pengetahuan aku tentang langkah-langkah keselamatan ni aku nak share sikit. Apa serangan yang membolehkan kau ni bertindak bunuh orang? Kau kena tengok senjata yang digunakan terhadap engkau tu, adakah senjata tu kalau dia kena engkau boleh menyebabkan kematian? Kalau senjata yang dia serang kau tu boleh menyebabkan kematian, kau boleh bertindak untuk mempertahankan diri sehingga menyebabkan dia terbunuh ke apa tu, itu tak apa. Tapi kalau tak ada sebab untuk kau nak serang dia, dia tak membawa ancaman bahaya dekat kau pergi serang dia sampai dia mati, kau salah. Polis sendiri pun dia nak tembak orang, dia kena pastikan orang tu mendatangkan bahaya atau tidak. Setakat bawa kayu batang penyapu, mana boleh tembak orang? Aku tahulah. Aku pemegang lesen senjata api, bawa pistol bertahun-tahun. 24/7. Sejarah akulah kan. Jadi apa yang aku nak share kat sini, tidak boleh bertindak sembarangan sebenarnya. Kalau kena tangkap, kalau ada kesalahan kat situ. Sebab polis ni, dia tak cukup orang. Tanda-tanda jelas yang polis ni dia tak cukup orang untuk nak jaga keselamatan dan ketenteraman awam. Dia akan banyak operasi. Kau biasa dengar polis buat operasi. Kau tahu pasal apa polis buat operasi? Sebab dia tak cukup anggota.
Kalau dia cukup anggota, mana perlu operasi itu? Operasi kelab malam. Kenapa nak operasi kelab malam? Kalau dah di persekitaran kawasan tu ada bit polis. Ada polis yang dipertanggungjawabkan untuk jaga kawasan tu. Takkan adalah kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang sebab ada polis kat situ. Tapi nak buat penempatan polis macam tu, polis tak cukup orang. Faham? Dia satu-satu kawasan strategik ada polis. Satu-satu kawasan strategik ada polis. Mana ada kegiatan jenayah boleh berlaku? Contoh macam Jalan Kapal Kelang ni. Kalau letak depan Bata tu satu bit polis, kalau agak-agak kedai mesin judi, pelacuran semua ada kat situ. Tak ada lah. Melainkan polis tu makan rasuah lah. Dia tak jaga kawasan dia. Faham? Jadi untuk kita nak bergantung kat polis sangat, tak boleh. Bertindak sendiri, polis tangkap kita. Faham? Sebab kadang-kadang polis ni pun, kalau kita tengok datang daripada IO ni, kadang-kadang kita tengok degree dia tu degree engineering kilang je. Tapi pasal tiket nak jadi pegawai polis tu kena ada degree, dia apply polis dia dapat lah. Tapi kalau tengok dia punya degree, dia study bidang apa? Bukan bidang undang-undang. Bukan bidang-bidang penyiasatan. Cuma bila dia masuk polis, dia adalah pergi kursus-kursus penyiasatan apa semua ni kan. Sebab bila dia nak buka satu-satu IP pun, dia refer kat J dia. Faham? Ada J keluaran Al-Azhar je. Bukan bidang undang-undang pun, tapi jadi J. Ini biasa. Ini memang dah berlaku sekian lama dalam polis. Contoh yang paling jelas kau nak tengok, bergaduh dalam Balai Polis Meru itu hari. Sama macam aku punya kes dekat Bukit Raja itu hari. Polis tak boleh jaga. Kalau dalam balai punya kes pun dia tak boleh jaga. Macam ni kau orang fikir dia nak jaga orang-orang di kawasan awam ni? Lagi tak terjaga. Rumah kau kalau kena pecah malam ni, besok pagi IO sampai lah. Tapi kalau rumah menteri, rumah Perdana Menteri kena pecah malam ni, kurang setengah jam keliling kereta polis. Itu bezanya antara rumah rakyat dengan rumah orang-orang yang ada kuasa. Faham? Jadi kita masyarakat kena sedar, bertindak sendiri ni hati-hati sikit. Right? Dalam isu kuil, sama juga. Rakyat mengharapkan kerajaan mengambil tindakan segera. Daripada mula-mula isu tanah jekyll sampailah bawa ke isu kuil lah, apalah semua ni, kerajaan sepatutnya ambil tindakan segera sebab rakyat tengah marah. Tapi disebabkan rakyat tunggu, bagi pandangan rakyat, pihak berkuasa kerajaan susah nak ambil tindakan. Kerana mungkin ada pengaruh politik di sini. Takut hilang undi-undi orang-orang India. Jadi menyebabkan kerajaan bagi tahu kat rakyat, oh jangan buat tindakan sendiri. Biar pihak berkuasa yang ambil tindakan. Tapi tunggu pihak berkuasa ambil tindakan, rakyat tengok tak ambil-ambil. Jadi bila ada macam ni punya kejadian, akhirnya dia akan melahirkan rakyat-rakyat yang beremosi. Sebab kena sedar, mentaliti orang Malaysia ni banyak emosi melepasi akal. Jadi dia bertindak sendiri dia. Dicampur pula dengan kekeliruan pihak polis ni pula nanti, tindakan polis pula salah, tindakan rakyat salah. Contoh macam kes aku dengan Joseph. Dia serang kereta aku dekat tempat lain. Aku heret dia bawa tarik sampai ke balai. Biar polis settlekan dia. Akhirnya aku dengan dia dua-dua kena tangkap. Mangsa serangan kena tangkap, penjenayah pun kena tangkap. Dituduh bergaduh. Padahal dalam balai, mana boleh tuduh orang bergaduh dalam balai? Balai di bawah kawalan kau. Dengan pistol, dengan uniform, dengan gaya kau polis, kau tak boleh jaga ruang sebesar tu dalam balai. Kalau ruang sebesar tu dalam balai kau tak boleh jaga, macam mana kau nak jaga luar? Logiknya memang tak boleh jagalah. Faham? Sebab aku risau satu masa besok rakyat akan pandang polis ni adalah satu puak yang get challenge from the public. Faham tak? Nanti rakyat dia dengar apa-apa, alah polis biasa lah. Polis memang macam tu. Jadi kita kena pandai jaga diri kita, kita tak bolehlah bergantung kat polis. Kalau rakyat bertindak macam ni, kalau polis jatuh lah. Image polis tu jatuh. Kita biasa dengar polis berkawan dengan penjenayah, polis terlibat dengan jenayah, polis buat kes tu, kes ni. Macam-macam kita dengar. Rakyat berhak untuk rasa tidak selamat. Betul tak? Tak boleh bertindak sendiri. Jadi nasihat aku, kalau nak bertindak, diam-diam. Ini pergi pijak apa tu besi yang India buat sembahyang tu, kau pergi pijak buat video.
Kau pergi on public buat video serang. Kalau kau buat macam tu, kau sebenarnya tak berfikir panjang. Betul tak? Nak buat satu-satu benda kena ada perancangan. Everything go by plan. Mana boleh suka-suka? Suka-suka kalau sekarang kau tengok. Kalau ditanya pada orang-orang Melayu, mereka mengatakan Zamri Binod dengan si Tamim Dahri itu adalah pejuang kebenaran. Tapi kalau ditanya di sudut undang-undang, mereka adalah suspek jenayah yang diburu oleh pihak polis. Pula dah. Faham? Akibat daripada bertindak mengikut emosi. Kau kena tahu kalau aku buat macam ni, penjenayah akan terkesan macam mana. Polis pula akan jadi macam mana. Kau kena buat benda macam ni, kena study benda macam ni. Macam mana aku serang kedai-kedai judi, serang alung-alung tu semua. Sebab aku baca dua pihak. Alung akan jadi macam ni, polis akan jadi macam ni. Polis yang berkawan dengan alung akan jadi macam ni. Sebab tu aku tak pernah ada masalah. Jangan cuba jadi hero di media sosial buat video yang bukan-bukan. Sebab itu bukti jelas. Kalau betul kau nak buat kerana agama dan bangsa ke apa, buatlah cara bijak, diam-diam. Ini pergi buat terang-terang. Masyarakat tengok, masyarakat India tengok, masyarakat Islam tengok, polis tengok. Sebab polis ni, kalau tanya kat aku, personally, aku tanya kat aku, mereka mungkin tersepit dengan kuasa-kuasa politik. Ada benda dia orang boleh ambil tindakan, ada benda dia orang slow sikit, tak boleh nak ambil. Tertarik-tarik brek. Faham? Jadi kita sebagai masyarakat, untuk elak diri kita jadi mangsa keadaan, kita bertindaklah cara bijak. Faham tak? Akan berlaku satu masa bila pihak polis, kita tengok rakyat mengatakan pihak berkuasa tak ambil tindakan, akan berlaku sampai satu masa besok. Kita takut tercetusnya rusuhan. Sekarang ni kejalanan, lama-lama besok rusuhan. Pada masa tu siapa susah? Kerajaan susah, polis susah. Faham tak? Jadi jangan ambil tindakan sendiri. Sebab apa? Tindakan yang kita buat, kita kena kaji satu benda. Dia menyerang orang, mendatangkan bahaya nyawa kepada orang tu. Okey, adakah kita bertindak menyerang dia tu menjadi satu masalah? Jadi masalah lah sebab dia tak bahayakan kau, yang kau pergi serang dia kenapa? Contoh begitu. Selagi ia tidak mendatangkan bahaya ancaman nyawa kat kau tak boleh kata, oh saya bertindak. Tak boleh. Antara orang ada black belt dengan orang tak belajar apa-apa pergi bergaduh, black belt ni walaupun dia betul dia kena. Awak dah belajar seni pertahan diri, awak pergi serang dia, kenapa? Dia bukan ada belajar apa pun. Oh dia buat hal dengan saya, awak handle lah dia elok-elok, awak kan ada self defense. Kena juga. Jadi kena tahu ni, nak buat tindakan tu kena tahu, kena bijak. Sebab polis pun dia nak jaga kerja dia. Masyarakat dia tekan dia pun. Opposition for sure dia mesti tekan kerajaan punya dalam isu-isu yang dia tahu kerajaan susah nak ambil tindakan. Faham tak? Jadi yang jadi mangsa rakyat. Daripada dulu lagi aku dah cakap Zamri Binod ni dia suka buat kerja-kerja yang kalau kita tengok meraih populariti. Tapi tindakan dia tu sebenarnya bahaya dekat dia, merugikan dia. Kan? Memang kita tengok dia okey lah, dia berani. Tapi berani, masyarakat kita ni, berani ada, semangat ada, otak tak ada, susah juga tau. Nak bergaduh dengan orang, buat video. Sebab tu aku kalau orang tu buat video, cabar sini, aku gelak je ni, bodoh ni, dia pasal apa? Sat lagi kan, polis ketuk pintu rumah dia pun, dia tahu. Orang kalau betul-betul nak buat, dia silent assassin. Dia tak buat video. Dia diam. Dia keluarkan diri dia daripada stage suspek, dia keluarkan diri dia daripada stage-stage yang dia boleh diingati apa semua ni. Orang sampai dah lupa apa semua masa tu. Faham? Itu jebat style. Tak perlu cepat. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi pun tak apa. Yang penting sampai. Cepat-cepat nak buat apa? Sama je. Lambat lagi bagus. Orang dah tak perasan. Faham? Ni bukan aku ajar kau buat jahat, tapi aku kesian. Sebab apa? Polis pun bukan nak tangkap kau sangat. Tapi pasal ada desakan, nak tak nak dia terpaksa tangkap kau. Kena 302 bukan kecil punya hal. Yang dah mati, matilah. Yang kau hidup pula jadi masalah. Ya? Sebab ada macam-macam spesies manusia dalam ni. Dalam ni kau tengok macam-macam lah.
Orang yang support jebat, suka jebat, benci jebat, dendam dengan jebat, sakit hati jebat, semua ada. Itulah warna-warni kehidupan media sosial, kan? Yang fitnah jebat, yang burukkan jebat, berusaha gigih, senyum-senyum jebat, tapi jebat letak satu umpan je. Boleh tengok dah. Dia manusia ke atau dia anjing? Boleh tengok dah. So, hidup berakal, mati jangan berantu. Hati-hati, jaga diri baik-baik, jangan tersilap. Nak jadi hero, kalau masuk jail, kena cas tu cas ni, itu bukan hero. Hero kena ada akal. Hero kena ada otak. Tak ada otak, tak jadi hero, jadi bapuk. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.